Satu tip aerosol ni kadang-kadang kita nak tahu macam mana dia rata ataupun tidak. Macam ni dia comel lah ni. Nampak dia tak berketul-ketul. Mana campur orang tu adonan tu sebati. Okey. Adonan tu sebati. Kalau awak ada pakai scraper janganlah bayar saya ni. Ni saya ni bajet kos ni. Dan ni saya ambil colour sikit. Kenapa saya letak colour? Dah tengok tujuan saya letak colour. Kita letak asid. Tujuan saya letak asid, perasan dah asid dah nampak warna dia jernih. Sebab tu saya letak colour. Untuk kita nampak benda ni dah rata. Jadi kita tahu, bermakna aerosol kita dah rata. Kalau aerosol kita tak rata, nanti kita nak canang susah.